Kalau korang ada anak yang masih kecil, korang memang kena ada pelapik kalis air ni. Fungsi dia untuk balas tilam kita, so that nanti bila anak kita terkencing, terstilam ke, pampers bocor ke, air kencing dia tu tak kena tilam kita. So tilam kita tu keep bersih lah kan. Pelapik kalis air ni dia reusable, kita boleh guna banyak kali lah. Lepas dah terkena air kencing tu, kita boleh basuh, letak dalam mesin basuh. So kalau korang tengok kat depan ni kan, tekstur dia macam cadar biasa, tapi dekat belakang dia ni, dia macam ni tekstur dia. Dia orang kata macam plastik sikit. Fungsi dia memang untuk elak air tembus lah. So that's why dia ni sangat sesuai untuk dijadikan pelapik dekat atas tilam kita. So that bila ada air tertumpah atas katil tu, air tu tak tembus and tak kena tilam kita. And then cara guna dia, korang boleh je lapik alas ni atas tilam korang and then terus tidur atas ni, sebab tekstur dia pun dah macam cadar. Tapi kalau nak lagi okey, saya suggest korang letak pelapik ni atas tilam korang and then tindas sekali lagi dengan cadar yang biasa korang guna untuk tilam korang. Saiz dia ni yang paling besar lebih kurang separuh daripada katil queen. So saya sendiri beli 2 pelapik ni, saiz paling besar. Saya letak 2 dekat atas tilam saya tu, so that dia tutup semua sekali tilam saya tu, and then saya lapik dah sekali lagi dengan cadar yang biasa saya guna. Jadi kalau korang nak make sure katil korang sentiasa bersih, kesucian sentiasa terjaga, korang memang kena belilah, okey? Tak adalah serabut kan, asyik kena basuh tilam, kena angkat tilam, jemur tilam apa semua tu. Nak dapatkan produk ni sekarang, boleh klik link produk yang saya dah tag dalam video ni.